Para suami di luar sana, saya nak kongsikan 5 tanda isteri anda mengalami kesunyian dalam rumah tangga. Yang pertama, dia tidak lagi berkongsi tentang harian dia ataupun apa saja dengan anda. Dia lebih banyak menyimpan dalam diri kerana dia rasa anda tidak lagi memberikan respon ataupun tidak lagi mendengar dengan baik. Yang kedua, dia suka post-post kebahagiaan dia dalam sosial media, tapi keadaan sebenar dia adalah kalian sudah kurang bergurau, kalian sudah kurang berbual. Okey. Yang ketiga, dia tidak lagi minta bantuan ataupun bertanya soalan kepada anda bukan sebab dia boleh buat, tapi sebab dia rasa kecewa apabila terlalu banyak pertanyaan ataupun permohonan bantuan dia tu anda abaikan. Okey. Yang keempat, dia lebih suka sibukkan diri dengan kerja, sibukkan dia akan larikan fokus dia daripada fikir pasal rumah tangga dengan kerja, dengan aktiviti luar, hobi dan sebagainya. Yang kelima, dia tidak lagi mengajak anda bertekak. Dia lebih suka diam. Tidak lagi bertekak, bergaduh, berbincang, malah lebih suka diam dan juga membawa diri. Itu adalah tanda kesunyian. Jadi saya nak tawarkan satu mungkin usaha untuk kita memperbaiki tadi rumah tangga yang bermasalah dengan Aurora. Okey, Aurora Essence. Okey, Aurora Essence ni adalah sejenis minyak wangi yang kita telah buat pengisian ataupun programkan supaya apa yang dilalui tadi adalah gangguan jin dasim sebenarnya, dan isteri akan mengalami pelbagai perubahan lah dari segi pemikiran, perasaan dan juga daripada segi tingkah laku. Okey, sebab kita semua tahu jin dasim ni telah disebutkan di dalam Quran sebagai salah satu makhluk yang diutuskan untuk menjadi ujian kepada rumah tangga, terutamanya kita pada orang mukmin lah. Alright, jadi sebagai satu ikhtiar kita boleh cuba Al-Haq Kudrat Aurora Essence. Okey, hanya calikkan saja, tuan-tuan boleh calikkan kepada diri sendiri dulu, kemudian calikkan kepada isteri bila berkesempatan. Dia hanya sejenis minyak wangi lah. Okey, sejenis minyak wangi yang diprogramkan ataupun dibuat pengisian dan baunya lembut. Boleh dipakai oleh lelaki dan wanita. Kita ikhtiarkan supaya tercabutlah belenggu atau gangguan tadi yang mempengaruhi pemikiran, emosi dan tingkah laku isteri tadi. Mudah-mudahan rumah tangga anda dapat diselamatkan. Jangan lupa klik beg kuning.